Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Faizal bin Abdul Halim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Duri, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Melalui program Pemimpin Berwawasan, Peneraju Transformasi Pendidikan Digital tahun 2025. Subtema yang saya pilih ialah keberkesanan kepimpinan digital dalam mengurus perubahan sekolah melalui kajian tindakan yang telah saya adakan di SK Sungai Duri, iaitu memperkasakan pengusaha digital sekolah melalui model sistem bersepadu e-center Big Miracle dalam mengupayakan dasar pendidikan digital. Keberkesanan kepimpinan digital dalam menguruskan perubahan sekolah. Kajian ini meneliti keberkesanan model bersepadu e-center Big Miracle dalam memperkasakan penjitilan di Sekolah Kebangsaan Sungai Duri selaras dengan dasar pendidikan digital pada tahun 2023. Permasalahan utama yang dihadapi termasuklah ketiadaan sistem pengurusan sekolah bersepadu, keterbergantungan kepada aplikasi pihak ketiga seperti WhatsApp dan Telegram, serta pengurusan dokumen dan laporan secara manual yang tidak efisien. Era reformasi digital pendidikan di Malaysia telah memasuki dimensi baru, ekoran pelancaran dasar pendidikan digital oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023. Gelombang perubahan ini memerlukan kehadiran pemimpin sekolah berwawasan dan berkeupayaan digital tinggi untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya. Latar belakang kajian. Yang pertama, dasar pendidikan digital. Dasar pendidikan digital telah melakarkan visi baru yang bertujuan mengubah paradigma pendidikan tradisional kepada pendekatan yang lebih responsif terhadap keperluan era digital. Yang kedua, cabaran pengurusan perubahan. Di peringkat sekolah, cabaran pengurusan perubahan menjadi keutamaan dalam usaha mentransformasikan amalan konvensional kepada pendekatan digital. Dan yang ketiga, model sistem e-center Big Miracle. Model ini dibangunkan sebagai kerangka komprehensif yang tidak hanya menyediakan solusi teknikal tetapi turut memperkasakan kepimpinan digital dalam mengurus perubahan di peringkat sekolah. Dan yang keempat, yang terakhir, Sekolah Kebangsaan Sungai Duri terletak di daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang dengan populasi seramai 1,271 orang murid, 80 orang guru dan 8 orang AKP. Refleksi dan permasalahan kajian. Yang pertama, ketiadaan aplikasi pengurusan sekolah secara bersepadu. Pihak sekolah masih bergantung kepada aplikasi pihak ketiga seperti kepala WhatsApp dan Telegram untuk bahan maklumat dalaman. Yang kedua, pengurusan rekod pencapaian tidak berpusat. Rekod pencapaian guru, murid dan sekolah tidak diselia dengan satu sistem yang seragam. Yang ketiga, pengurusan laporan program secara konvensional. Penyediaan One Page Report atau OPR masih menggunakan pelbagai template yang tidak standard. Dan yang keempat, ketiadaan storan awan tunggal untuk dokumen rasmi. Sekolah masih menyimpan secara konvensional dalam aplikasi, contohnya Telegram dan WhatsApp. Yang kelima, pengurusan core curriculum secara manual. Ketiadaan aplikasi khususnya untuk merekod daftar dan laporan aktiviti secara dalam talian untuk tujuan pemantauan dan penilaian. Yang keenam, perekodan laporan unit HAM secara terpisah. Pengurusan unit kantin, RMT, rancangan susu sekolah dan pengkalan data bantuan murid masih dilaksanakan secara manual dan terpisah. Yang ketujuh, pengurusan keberadaan guru secara konvensional. Sistem keberadaan guru masih bergantung kepada aplikasi pihak ketiga, khususnya Telegram untuk merekod status kehadiran guru setiap hari. Dan yang ke-8, tempahan bilik khas secara manual. Penggunaan kaedah tempahan konvensional secara bertulis untuk bilik-bilik khas menimbulkan kesukaran dalam mengetahui status ketersediaan bilik-bilik tersebut. Objektif dan metodologi kajian. Objektif kajian. Yang pertama, untuk membangunkan sistem pengurusan sekolah bersepadu e-center yang dapat mengurangkan masa capaian maklumat pentadbiran daripada purata 30 minit kepada kurang daripada 5 minit. Yang kedua, untuk mencapai penukaran daripada penggunaan aplikasi pihak ketiga kepada platform digital bersepadu e-center dalam kalangan guru dan AKP sekurang-kurangnya mencapai 85%. Dan yang ketiga, untuk mereka bentuk dan melaksanakan model pengurusan core curriculum dalam sistem e-center yang membolehkan
90% pematuhan format standard. Metodologi kajian. Tindakan ini berlandaskan model kajian tindakan Levin 1946 yang mengaplikasikan 4 tahap secara kitaran, iaitu merefleks, merancang, bertindak dan memerhati. Bagi memperoleh data kuantitatif yang komprehensif, ujian pra dan pasca dilaksanakan menggunakan soal sidik berstruktur terhadap 80 orang guru dan 8 orang AKP. Sistem bersepadu e-center. Antaranya, paparan halaman muka. Paparan halaman muka aplikasi bersepadu pengurusan digital sekolah e-center Big Miracle. Paparan ini boleh diakses melalui penggunaan peranti komputer, tablet atau telefon pintar. Yang kedua, paparan dashboard keberadaan guru. Paparan dashboard yang memaparkan maklumat keberadaan guru. Paparan ini menunjukkan status guru bercuti, guru menghadiri taklimat, bersuara dan lain-lain tugasan rasmi. Yang ketiga, sistem tempahan bilik khas. Paparan menunjukkan sistem tempahan bilik khas yang memaparkan status ketersediaan bilik-bilik khas untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Paparan ini digunakan oleh guru dan AKP untuk urusan tempahan bilik yang secara waktu nyata. Analisis data kajian. Perbandingan tempoh masa mengakses maklumat atau bahan pengurusan. Perbandingan tempoh masa mengakses maklumat atau bahan pengurusan menunjukkan perubahan ketara antara ujian pra dan pasca. Semasa ujian pra, menggunakan kaedah konvensional, menjadi akses maklumat mengambil masa 16 hingga 30 minit, merangkumi 42% responden dengan taburan yang signifikan juga dalam tempoh 31 hingga 60 minit. Di antara 21.6% responden dan melebihi 60 minit adalah 19.3% responden. Sebaliknya, dalam ujian pasca, iaitu menggunakan pengkalan data bersepadu e-center, majoriti besar akses maklumat berlaku dalam tempoh yang sangat singkat, iaitu kurang dari 5 minit, merangkumi 64.8% dan selebihnya dalam tempoh 5 hingga 15 minit sebanyak 35.2% dengan tiada responden yang memerlukan lebih daripada 15 minit. Rumusan tahap pengurusan dokumen. Yang pertama, penjimbatan masa. Responden yang hanya memerlukan kurang daripada 15 minit untuk menyediakan laporan meningkat daripada 28% kepada 64.8%. Yang kedua, penggunaan sistem. Responden yang beralih kepada penggunaan sistem e-center untuk pengurusan dokumen daripada 18% kepada 72%. Dan yang ketiga, peningkatan kecekapan. Responden yang menyatakan penyediaan laporan core curriculum menjadi sangat mudah selepas implementasi e-center meningkat daripada 39.8% kepada 69.3%. Kesimpulannya, dalam kajian ini membuktikan bahawa sistem bersepadu e-center berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah, mengurangkan beban pentadbiran dan menyumbang kepada transformasi digital yang lebih efektif dan mampan. Impak kajian ini diharap dapat menjadi panduan praktikal bagi sekolah-sekolah lain dalam merealisasikan aspirasi pendidikan digital selaras dengan falsafah pendidikan negara. Kesimpulan dan implikasi kajian. Kajian ini membuktikan bahawa sistem bersepadu e-center jaya meningkatkan kecekapan pengurusan sekolah, mengurangkan beban pentadbiran dan menyumbang kepada transformasi digital yang lebih efektif dan mampan. Impak kajian ini diharap dapat menjadi panduan praktikal bagi sekolah-sekolah lain dalam merealisasikan aspirasi pendidikan digital selaras dengan falsafah pendidikan negara dan 6 Teras Malaysia Madani. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih.